Duk molek-molek dah. Aku balik dulu sebulan. Nanti ada masa aku balik mau pula dah. Jumpa bulan depan pula dah. Aku balik dia dulu. Mula-mula aku balik mau pula dah. Jaga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, pemudahkanlah segala urusan aku. Okay, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ni special day sebab kita learning on the way balik ke kampung. Hari ni kita balik Kelantan sebab cuti lama ni. Oh, jam pagi-pagi. Tadi kita bertolak dalam pukul 6.30. Ajaknya nak bertolak awal lagi dalam pukul 5.30 ke. Tapi terbangun lewat pula. Bangun tadi pukul 5.50. Tunggu subuh je lah. Ingat nak main tengah jalan. Sebab subuh lewat. Pukul nes suku subuh. Main subuh lah kita tolak. Jadi kita balik sampai kampung dalam pukul 11 ataupun 12. Okey, baru sampai Tol Gombok. Kita menuju ke Bentung Pahang. Okey, sampai ke Bentung. Nak tukar bateri GoPro sebentar sebab semalam tak ingat nak charge. Okey, lah ni 7.50. Lah ni kita duduk Masjid Bentung. Tukar bateri tadi dah. Ada, tidak tak berhenti lagi ni. Lacak lagi lah. Allahu Akbar. Tu kita sambung ride balik. Ni suka Alt15 ni. Minyak jimat. Lemah toki. Ada kok rider ke mana nak tinggal. Lagi pun bukan buka lagi. Pagi-pagi ni mana nak buka. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika susah, kemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Bukan waktu duha, dekat-dekatmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkan kepadaku segala apa yang telah kau limpahkan kepada hamba-Mu yang soleh. Aduh, hujan pula dah. Hujan.
Sedapnya bawang kari. Mana ni? Oh mamak, segar mata. Dah lah kita lapar dah. Ni lemah ni kalau right sore, malah nak berhenti. Aduh, sakit pinggang. Berat lah je. Banyak tiap balik. Berat sekali laptop. Tak ada dah. Hoi. Ada lagi dia. Hujan. Tu kena berhenti dulu. Hujan. Hujan. Basah. Okay, lah ni 8.30. Lah ni kita duduk dekat R&R Dong nak menghala ke Lipi. Okay, hujan serik dah. Jom kita teruskan perjalanan. Jauh lagi ni. Dengan hujan lagu ni kak. Motornya tak basuh lagi. Hati klik kena basuh. Okay, lah ni saya berada di Highway Lipis menuju ke Gua Musang. Berhenti dulu kejap, cek kamera. Aduh. Jom. Kaya sungguh negeri Kelantan, kaya dengan seni budaya. Okey, learning siapa dah? Itu gerbang Gua Musang. Aduh. Ni kita duduk Gua Musang. Kita nak berhenti dekat nanti Gua Musang dulu. Sebab nak isi minyak, nak minum air dulu mentah, bagi motor relax sikit. Lepas tu kita teruskan perjalanan pula. Parking depan ni, parking pak atas ni. Oh. Mana Dia depan, tepi kat kali ni. Oh, tepi kat mo. Kau ni ah? Oh, kat ni. Ni masih depan. Amo tak berhenti.
Baru sudah tukar bateri GoPro. Ni bateri ketiga dah. Patutnya tak habis lagi. Lah kau nu? Mana depan tu? Parah kita tak ada gapo. Rai masih. Ada orang besar blok JPG tu. Bagus lah. Tapi motor kita ada gapo tu. Nak isi minyak je. Nombor 5 nombor gewe masih ai kapo rebu tak boleh kucing manis ai milu dah lah. Nombor 5 pul ya. 5 pun ya. Biasa dek. Ha. Okey, kita sapa dekat Geretak Setelu. Oh, molek. Tidak mata. Dulu getok ni dia utuh dah getok ni. Ni baru siap tahun lepas kot siap. Tak ingat dah bulan berapa. Dulu kalau nak lalu masa getok utuh kat ni, dia ada getok besi. Dia ada budak jaga dia ni. Bahaya kat dulu. Lalu kat ni moga air dalam. Kak dah dengan getok. Jalan nampak. Jalan ujung tu siapa ada tu. Jadi jalan ni selang jelah dia buka. Dia mah. Tengok mata-mata padel lah. Tak boleh lama-lama. Okay, kita nak sapa kampung dah ni. So ingat nak berhenti singgah beli akok. Lama tak pernah akok ni.